Nama apa? Razin. Hah? Razin. Hah? Razin. Razin? Ha. Betul-betul lah. Betul lah. Razin. Sama lah. Kau copy paste nama aku ke? Kau agak-agak sikit. Aku tak kenal. Kau tak kenal aku? Tak kenal. Kau tak kenal langsung? Kau Razin? Razin? Sama? Sama lah. Sama? Tak sama lah. Kita muka lain lah. Aku handsome lagi daripada kau. Umur berapa? 17 lah. 17 lah. Budak sangat tu. SPM kan tahun ni? Baru nak SPM. Baru nak SPM? Ha. Asal mana? Kelantan. Pak refleks shoot. Anyway, aku nak tanya kau. Soalan paling famous 2025 guys. Pernah bercinta tak? Pernah. Pernah. Oh. Dengan dia lagi ke dah putus? Dengan dia lah. Dengan dia lagi ya. Yang lama dah putus lah. Dah putus lama dah. Macam mana boleh putus? Dia maybe tak matang dua-dua. Macam tu lah. Malu shoot nama Razin tak matang. Nampak ah. Ya, saya tanya awak satu soalan ni saya tak pernah tanya ke semua orang. Saya nak tanya awak je. Awak lebih prefer pendam atau luah? Luah. Kenapa? Sebab aku pernah pendam. Ha? So benda tu jadi Sakit ah. Sakit lah. Sakit ah. Makan dalam. So aku takut one day nanti dia akan jadi efek. Okay, So kalau kita luah, at least partner kita tahu. Faham, boleh faham gitu. Contoh, kalau yang lama tu tengok video ni sekarang, apa yang kau nak cakap kat dia? Tak ada sebab aku tak ada nak cakap apa-apa. Sebab kita orang pun dah stranger. Memang masing-masing buat hal sendiri. So tak ada kau ambil tahu pasal aku ambil tahu pasal kau, dah tak ada. Kalau